Sebenarnya saya sendiri, walaupun saya cenderung sokonglah kerajaan yang ada, tapi adakah saya marah orang sokong pembangkang? Saya tak marah. Itu makna saya tak fanatik, tidak ta'assub, tidak asabiyah. Walaupun saya sokong kerajaan, saya tak kata kerajaan betul belaka. Saya tak kata 100%. Ada tempat silap dia. Saya pun ada silap, awak pun ada silap. Walaupun kawan-kawan saya sokong dia pembangkang, saya tak marah, itu hak dia. Dia nak duduk dalam UMNO, duduk lepah, duduk PKR. Ya, dulu saya ketika berpahaman PAH dulu. Pahaman PAH dulu, hak asal. Yelah, kawan-kawan saya ni pun masih lagi berpahaman gitu. Marah. Duduk dalam parti lain ni, lawan PAH ni macam berdosa. Lawan Tok Guru ni macam berdosa maknanya. Macam berdosa, apa berdosa bagi dia? Ya, kesiang kita ni masuk neraka, sapatara tu. Setengah-setengah tu lah. Sapatara tu maknanya. Saya mengajar. Sebab tu saya lawan arus. Tujuannya saya nak mengajar. Khususnya orang kampung saya, negeri saya dan seluruh Malaysia. Supaya faham parti-parti ni sama saja. Parti adalah parti. Agama adalah agama. Islam tu agama. Boleh berbeza parti, boleh tukar parti, rakan tahaluh boleh tukar. Nak duduk belah oleh kerajaan tak apa, nak duduk oleh pembangkang tak apa. Pembangkang ada silap salah, PAH pun, UMNO pun, PKR pun, saya pun. Kerajaan ada silap salah. Pakat awak kerja Islam lah. Nak cari orang betul 100% nak cari siapa? Datuk Seri Anwar Ibrahim awak kata tak betul. Datuk Gua Jadi betul belaka? Orang lain betul, orang PAH betul belaka, ulama PAH betul belaka. Tengok ni Zawawi orang ni cara faham lagu mana. Tu pakai serban jubah. Maknanya. Jadi nak cari orang bersih 100% betul, tak ada. Saya pun tak ada. Orang Mekah hari ni pun tak ada lagu tu 100. Anak betul belaka. Zaman Amawiyah, Abbasiyah, Uthmaniyah. Berperang dulu, sapatara berperang. Kok kita ni main kapir. Main kata tolak Islam, betul, gelar liberal, maki hamung, menatanglah, hanyilah. Saya kerek kena. Hanying dia tulis dalam Facebook. Natang dia tulis. Babi, beruk. Hari tu ambil gambar beruk, pungging ke saya. Tapi saya tak ada kisah dah, alhamdulillah lah. Maknanya mujur lah. Saya tak rasa marah mana. Perasaan tu saya sabar maknanya. Saya bersyukur kepada Allah maknanya. Itulah ujian saya. Ujian dakwah. Ujian berjuang Islam. Saya berjuang Islam walaupun tak tepek Quran hadis pun. Saya berjuang Islam. Saya tak tepek nama Islam. Saya tak tepek nama Islam. Saya tak tepek Quran hadis Jemaah Qiyah. Tapi saya berpegang dengan Quran hadis Jemaah Qiyah. Saya beramal dengan Quran hadis Jemaah Qiyah. Sebab tu saya tak maki. Kalau awak pegang Quran hadis Jemaah Qiyah, kalau maki, itu maknanya awak tak pegang. Kalau awak balang asabiyah, fanatik ke parti, fanatik ke Tok Guru, fanatik ke Datuk Seri Anwar Ibrahim, itu makna awak tak pegang Quran hadis Jemaah Qiyah. Kalau awak pegang comel maknanya. Sebab tu kita berlapang dada, boleh berbeza. Pegang Quran hadis ni, beramal dengannya. Kalau kita buat dosa, setiap kita buat dosa, bertaubat, bermaaf-maafan, minta maaf maknanya. Jangan sekali-kali maki hamung. Jangan sekali-kali maki hamung. Jangan kata huduh-huduh ke orang. Merakak di akhirat, tak kira siapa pun. Saya ke, Tok Guru ke, awak ke, dia ke, Datuk Seri Anwar Ibrahim ke, Datuk Seri Zahid Hamidi ke, siapa pun. Kalau kata huduh ke orang. Sebab tu minta berlindung dengan Allah. Mudah-mudahan Allah selamat kita dunia akhirat. Allahuakbar.